Assalamualaikum. KLS berada di satu spa dan spa ni adalah spa student KLS. Dia datang belajar pasal room rental. Tapi dia sendiri dah buat bisnes spa ni dah lebih 10 tahun. So kenapa orang bisnes dah ada bisnes spa macam ni nak juga belajar room rental? Kan? Mesti you all pun tertanya-tanya, you all dah ada bisnes kan, nak buat room rental buat apa lagi? Betul tak? Tapi sebenarnya KLS nak bagi tahu dekat semua orang di luar sana, you buatlah bisnes apa pun, teruskan buat bisnes, tetapi bisnes room rental ni sebenarnya yang you kena explore dan you kena buat yang sebenar-benarnya. Nanti KLS akan tanya tuan badan sendiri kenapa dia masih lagi nak buat bisnes lain sedangkan dia dah ada banyak cawangan dah. Kan? Dah ada spa banyak cawangan dah lama pun, bukan baru setahun 2 tahun. So you all nak tahu tak? Kalau you all di luar sana ada bisnes dan bisnes you suka, cuma mungkin you tak suka, penat sikit, you tak suka sebab mungkin income dia macam fluctuated kan, macam sekejap bulan ni okey, bulan depan tak okey, ataupun mungkin you ada masalah nak maintain staff ke kan, sekejap-sekejap staff ni keluar then you pula nak kena train, so you rasa penat benda-benda macam tu, tapi you suka bisnes you, betul tak? So you tambah satu lagi bisnes which is room rental yang tak ambil masa you banyak, you tak ada isu tentang staff lari ke apa semua sebab bisnes tu adalah bisnes yang kita boleh buat di mana-mana sahaja, tak perlu pun you ada orang kata office ke apa semua kan, kita set up tempat je. Alright, so you all nak ke kalau KLS cakap hari ni kita bongkar rahsia satu student KLS ni, okay, so dia buat spa dan juga dia dah minat gila-gila dah untuk buat room rental. So bukannya dia dah tak nak buat spa dia, tetapi bisnes room rental ni sebenarnya tak makan banyak masa dia. Itu yang bestnya. You all nak kena tahu dan kena dengar betul-betul. Alright, so dekat tepi KLS ni, so namanya adalah, apa nama penuh? Nama saya Nur Faizah binti Zabil. Nur Faizah binti Zabil. So dia underground je, dia tak adalah apa promote kau-kau sangat spa dia ni. Tapi sebenarnya dah 4 cawangan kan. Betul. Okey. So Faizah, KLS nak tanya apa penyebab utama you nak buat business room rental sedangkan you pun memang kalau ikutkan dah stable lah. 10 tahun bukan senang. Selalunya orang bisnes ni lebih daripada 3 tahun ni maksudnya bisnes dia okey. Selalunya kalau bisnes tak okey 3 tahun dah gulung tikar dah. So meaning that bisnes ni okey je. Betul. Tapi kenapa you masih lagi nak buat bisnes room rental? Okay. Pertamanya sebab saya rasa saya mesti nak kena ada, sebab saya fikir kalau spa ni andai katalah tiba-tiba berlaku lagi macam COVID tu kan. Sebab dia start lah, ni start Betul. kan. Ya, benda So yang tak boleh dibuat saya lah. kena fikir side income yang lain pula. Dan satu lagi, spa ni saya rasa mana-mana owner spa pun menghadapi isu yang sama, iaitu isu staff lah, terapis kan, keluar masuk. Jadi saya fikir macam andai katalah berlaku lagi masalah tu kan. Jadi saya kan proses kan kita nak dapatkan balik, nak bagi stabil balik income tu dengan kehadiran terapis tu. So saya kena fikirkan something yang duit passive income saya lah. Ini pun sebenarnya macam passive income tapi dia bergantung kepada manusia tu sendiri kan. Maksudnya you tak boleh nak jalankan bisnes tu tanpa ada supporting daripada staff. Ya, betul. Itu jawapan dia. Okay, so you dah buat 6 bulan lah kan, ni dah 6 masuk bulan lah. bulan Jun kan, Awal bulan datang ni. kelas KLS bulan 12. So terus buat. Okay, sekarang ni apa you punya pendapat? KLS nak tahu pendapat you tentang business room rental. Secara ikhlas, secara dari hati you, apa you rasa bila you buat business room rental ni? Okay, saya rasa tenang lah, betul lah. Masa saya mula-mula pergi kelas, saya tak buat pun lagi kan. Sebab kita tak ada ilmu jadi saya tak berani kan. So bila dah dapat semua tu, KLS cakap buat je terus kan. Okey lah, buat je lah, cari lah rumah apa, jalan je lah kan. Tapi mungkin sebab perjalanan saya tu memang Allah bantulah, dimudahkan. Macam KLS cakap isu banyak soalan, macam mana kita nak deal dengan owner, betul ke? Saya pun sebenarnya takut juga. Boleh kan? Tapi aku tak cuba lagi kan. Cuba je lah. Dan benda tu memang dimudahkan setakat ni yang dah 12 bilik kan.
So saya Wow, rasa 12 benda bilik. tu tak memang sekarang ni dah bulan yang ke-6, saya dah start hujung bulan 1. Tenang lah, bilik dah penuh kan dah, okey dapat je duit. So ada apa masalah sepanjang 6 Mm. bulan dah ni So berkecimpung far dalam ni? so far ni room rental. Room So far tak rental. ada masalah lagi. Sekarang ni saya yang sibuk, saya yang kalau ada isu tu macam unit ada masalah lah kan, nak buat perjumpaan apa, saya yang Ah, tak ada masa lagi nak buat I ni see. lah Nak sebab buat kita house punya meeting. sebab tenant semua lelaki, kita pula Alright. perempuan kan. Okay. So, Hmm. you cakap dalam 6 bulan ni tak ada masalah. Maksudnya untuk buat marketing pun tak ada masalah, untuk Betul. tambah unit pun tak ada masalah. Mm-mm. Kan? So, apa target dalam room rental ni? Mungkin 3 tahun akan datang dari sekarang, apa you punya target dalam room rental Mungkin target ni? saya tak besar lagi. Tak besar lagi. Itu berapa? Sebab sebenarnya dalam kelas kan KLS dah bagi tahu, dah memang guide kita lah sebenarnya apa yang kita perlu target. Setahun berapa unit, lepas 2 tahun berapa kan. Saya macam mampu ke aku ni kan. Tapi saya rasa macam macam okey je sebab sekarang dah 6 bulan dah 12 unit kan. Dan saya rasa setahun untuk dapat 25 bilik ke apa. 25 bilik. Macam boleh lah benda tu realistik lah. Achievable kan? Achievable lah untuk kita buat. So at least you nak capai lagi 25 bilik kan? Betul tak? Ni dah 12 kan. So ni dah 12. Lagi tu lah. So 13. lagi berapa? 13 bilik lagi. Okey lah. Saya rasa Kan? lagi 3 unit je tu. 3 unit lagi. So 25 bilik bukan maksudnya itu adalah orang kata selesa. Bukan. 25 bilik pertama kalau dalam kelas KLS, success ladder pertama ni adalah untuk menentukan you ni boleh buat ke tak boleh bisnes ni. Sebab apa? Sebab bila you dah ada 25 orang tenant yang you nak handle, you baru nak experience, you baru nak rasa isu-isu dengan manusia ni. So betul. barulah orang kata emosi kita ni betul-betul tercabar. Kan? Kalau setakat 5 penyewa, 10 penyewa dia masih lagi dalam kontrol. Betul. Bila 25 ni, ini kenapa 25? Sebab dalam kelas KLS, okay, kita memang ada buat 3 tahun punya data study. Bila masuk, bukan maksudnya masuk ngam-ngam 25 bilik. Maksudnya bila kita dah ada bilik mencecah 20 lebih, sebenarnya secara manually dah tak boleh buat dah. Kalau kita kata kita nak check rental, tenant ni bayar ke tak bayar kan. Bila dah lebih 20 orang ni, dia akan jadi serabut. Dia akan jadi serabut. Sebab tu KLS cakap, kalau macam ni, you kena experience dulu serabut tu macam mana. Baru you tahu sama ada you boleh buat ke tak boleh buat bisnes ni. So bukan bermaksud boleh buat tak boleh buat tu, you tak perlu buat dah kalau you serabut. Bukan. Itu maksudnya, apa yang KLS ajar dari awal apa dia? Kena buat bersistem kan? Betul. Apa contoh sistem yang Faizah ingat? Apa dia? Alamak, sebab tak buat kan tak ingat dah. Tak ingat? Tenancy agreement. Tadi you dah cakap kan, you punya husband sebelum ni buat tak ada agreement. Itu adalah sistem. Which is kita tahu bila kita punya tenant expired kan. Kalau dia nak duduk 6 bulan, kita tahu tarikh dia masuk dan tarikh last dia keluar. Kan senang, kita dah ada dah record, betul tak? Kalau kita main ambil macam tu tak ada kontrak, kita pun tak tahu dia nak keluar bila. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi SOP ataupun house rule. So you ada ambil kan house rule yang KLS saja tu kan. So you ada bagi tahu dekat tenant kan. Betul. Dia ada sign kan. So meaning that dari awal lagi you dah filter tenant yang dia tahu you ada house rule dan dia baca tak baca mungkin kita tak boleh nak paksa, tetapi sekurang-kurangnya dia ada sign house rule. Betul tak? Betul. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga dari segi duit masuk. So you tak masuk duit tu dalam business, dalam personal account. You buat SSM dan ada current account. Which is semua dah melalui business account. So ini adalah normal. 3 ni adalah normal yang setiap student kena lalui. Dan bila you ada 25 bilik, barulah you akan nampak flow dia. Kan? Flow untuk jaga you punya kontrak, orang ni dah keluar ke belum, flow orang ni ikut ke tak peraturan yang you letak. Contohnya katakanlah you kata toilet lepas guna kena flush contoh. Ada pula yang jenis yang tak berapa ringan tangan nak flush. Dah tu seorang ni pula sakit hati. Kau dah gaduh kan. So dalam house rule kalau bergaduh ni
kita kena keluarkan dah kan. Tapi punca dia bergaduh tu sebab apa? Oh, rupa-rupanya kita tak buat secara bersistem, iaitu kena masukkan cleaning juga, kena ada frequent cleaning dan kena ada house meeting. Tadi cakap tak sempat nak buat house meeting kan. So ini adalah sistem. House meeting untuk apa? Membincangkan isu yang dikeluarkan. Dia bukan sahaja untuk bincangkan isu. Kalau tak ada isu, kita boleh bincangkan house rules. Dan house rule yang paling kerap kita kena bincangkan adalah kebersihan. Sebab tu KLS sentuh tentang kebersihan. Sebab isu yang banyak berlaku hari ini adalah kebersihan. Sebab duduk ramai-ramai. Kan, duduk ramai-ramai, satu, perangai masing-masing berbeza-beza. Orang ni memanglah dia pembersih. Tapi orang ni pula dia tak adalah pengotor. Cuma dia tak suka bersih-bersih. Macam mana tu? Kan? Ya, betul. So bila sampai 25 bilik, you akan nampak yang oh, kalau you tak ikut sistem memang pening kepala. Barulah you akan nampak yang oh betul KLS saja. Memang kena ada meeting. Oh, memang kena guna sistem, tenant management system. Memang kena ada kontrak, memang kena buat cleaning. Baru you akan nampak. So ramai di luar sana yang cakap aku buat room rental okey je, tak ada masalah pun. Tak ada pun nak kena buat house rule bagai tenant okey je, kan? Mungkin sikit je. Tapi Tenant je. kalau kita hanya target untuk buat rumah sendiri, mungkin tak ada isu lah kot. Tapi kalau kita nak buat bisnes, macam you buat bisnes spa ni, so you buat bisnes spa pun you mesti ada juga dia SOP. punya SOP kan. Ada juga house rule dia, betul tak? Dan ada juga training kan. Betul. So training untuk you punya staff ni sama juga macam kita buat house meeting untuk tenant. Just untuk kita bagi tahu apa yang sepatutnya dia kena buat, betul tak? Betul. So ini cara-cara dia kan. Sama juga bila you dengan tenant, bila you buat house meeting, contoh house meeting tu tentang kontrak. So kita just nak bagi tahu yang you tak boleh keluar sebelum kontrak tamat. Kan? Ataupun kita nak cerita dekat dia, kontrak ni ada deposit, kenapa deposit 2 bulan dan kenapa dia kena keluar bilik ni pada tarikh ni, masuk pada tarikh ni. So itu semua adalah rules. Sama juga bila you ambil staff untuk spa, betul tak? Dia ada tarikh dia masuk, ada probation period, ada kena pergi training berapa kali kan. So benda ni benda yang sama juga kan. Okay, so KLS nak tanya satu soalan yang mungkin dia ada related dengan spa dan juga room rental kan. So apa yang menyebabkan you maintain lama bisnes dengan spa? Sebab 10 tahun lama. Tak semua orang boleh buat bisnes lama macam ni kan. So apa yang menyebabkan you continue je buat bisnes spa ni? Dan apa harapan you juga ataupun apa yang you rasa penyebab utama untuk you teruskan buat bisnes room rental juga? Sebab sekarang ni you dah melalui 10 tahun. You boleh lalui kan. So apa penyebab dia? Dan room rental you baru 6 bulan. So you rasa apa yang menyebabkan you rasa macam you nak continue juga lagi buat room rental? Nak tambah lagi? Nak tambah lagi betul. Kan? Kenapa 10 tahun stay spa? Apa yang menyebabkan you boleh stay itu? Saya rasa sebab ini pekerjaan saya yang pertama. Saya habis je sekolah, saya memang dah mencuburi bidang ni. I see. Dan saya start tu memang saya habis TP lah, saya sampai form 6 je. Dan saya terus belajar bidang ni. Saya seorang-seorang dulu lah, solo dulu gerak kan. 5 tahun dah saya seorang-seorang. Lepas tu barulah saya ada team. Ada staff, belajar pengurusan bisnes dan mula buka cawangan. Okay, tapi apa yang menyebabkan you rasa macam you nak buat bisnes ni? Adakah sebab you minat saja ke ataupun you rasa bisnes ni macam boleh relax ke? Spa ni? Boleh relax juga sebenarnya. Boleh relax juga. Dan memang saya jaranglah datang ke spa. Kalau ada isu penting, macam saya buat meeting, baru akan kumpul semualah training. Dan penyebab utama dia sebenarnya, saya ada turning point juga ni. Actually sebenarnya saya tak tahulah nak cerita ke apa kan, sebab dia tentang family kan. Ayah saya lah, sejak saya dah lepas berkahwin, saya pindah ke sini. Saya asalnya orang Fedah Suharto. Tahu ke Bukit Taga? Exit Bukit Taga tu. Dekat Kuala Selangor Hulu Selangor. Hulu Selangor. Pekan terdekat kami Tanjung Malim lah. Okey, tahu. Kalau nak pergi bandar setengah jam keluar Tanjung Malim. So saya duduk dalam Fedah Suharto, dalam ladang kelapa sawit lah. Saya buka spa kat situ yang pertama. Wow. Dan memang ramai lah orang-orang kampung, boleh ke anak kampung pun nak spa orang kan? kampung nak spa dan mereka mempertikaikan.
boleh ke anak ustazah tu buat spa dekat kampung ni, boleh ke hidup kan? So bukti saya dah 10 tahun dah. Ni kan. Wow. Sebab kita buat je kan, kita jalan je. Hmm. Dan saya lepas berkahwin, saya duduk di sini. Dan memang kawasan Podina ni lah. Lepas tu, ayah saya lah, dia mula tak saya cakap Dia lagi. minta Ah, untuk dia minta, itulah kita dapatkan bagi allowance bulanan allowance tu. bulanan sebanyak tu kan. Saya macam, ish, oi. Wow. Saya menangis tau KLS. Kenapa ayah aku push aku macam ni kan? Yelah, mungkin kita dapat tu bukanlah dia pun sebab Allah kebahagiaan. Yang dan kenapa time tu kan dia minta macam tu. Dan saya memang tak berdaya lagi. Saya tak berdaya lagi nak bagi amount banyak tu kan. Dan so saya fikir macam bila benda tu dah datang, aku kena selesaikan lah. Masalah kita kena selesaikan. Betul. So saya kena cari jalan macam mana nak buat income lebih, nak bagi tu kan. Dan spa yang kedua ni saya buka disebabkan bapa saya. Wow. Sebenarnya kalau saya memang nak buka, tapi dia tu macam tak ada benda yang dia tak ni lah, tak macam, urgent kan. tak ada benda yang kau nak, dia kenapa tak kau kena rasa buat. macam perlu kan. Betul. Yes. Wow. So itulah saya cakap dengan husband saya, abang kita kena kaya. Kan. Saya cakap macam tu. Lepas tu masa tu dengan nangis-nangis tu, abang kita kena kaya kan. Kata, okay lah, terus cari ni dengan cari rumah ni kan. Rumah ni ada 2 saya unit. Kan sini ada banyak 8 blok kan. Dengan anak saya, masa saya dokong, baby lagi tu, pergi cari unit nak buat ni. So memang rezeki Allah mudahkan, dapat yang dekat sini, owner pun baik. Memang cakap lah nak buka spa bagi kan. So that's why saya sampai sekarang 10 tahun bertahan untuk buka spa ni. Of course lah ada cabaran apa kan, tapi mana-mana bisnes pun mesti ada kan. So sekarang ni ada masalah, selesaikan. Tu je. So lepas tahun saya buka kat sini, saya buka dekat saya besar pula. Itu sebab tak ada apa-apa. Dia tak ada masalah, cuma saya masa tu ada coach. Dia yang bagi galakan je lah. Kemampuan untuk kita buka lagi kan. Wow. Itulah. Lepas tu dia follow the flow je kan. Ya, jalan je. Lepas tu dah berapa bulan tu, hujung tahun kot, saya buka dekat Puncak Alam pula. Wow. So kalau tengok daripada cerita you ni, apa persamaan pula untuk you buat bisnes room rental ni? Persamaan? Saya sebenarnya nakkan passive income tu je. Yang bulan-bulan tu kan. Lepas tu saya macam fikir, ada tak bisnes yang tak memeningkan aku lagi, yang tak melibatkan dengan manusia tu, nak kena rekrut lagi, benda yang sama berulang kan. Tapi buat room rental ni melibatkan manusia. You punya tenant manusia. So you rasa macam problem tak nak handle manusia? Sebab orang kat luar sana, dia orang tak nampak peluang tu sebab dia nampak manusia. Maksudnya kena handle manusia. Manusia tu boleh dikawal bila ada undang-undang tu. Kan. Tu je. Alright. Sebenarnya Kak nak cakap dekat sini yang orang salah faham. Orang ingat bila buat bisnes room rental ni lagi banyak urusan dengan manusia. Sebab orang yang duduk bilik kita tu adalah manusia. Tapi dia lupa satu benda. Ini adalah orang yang memerlukan bilik. Bukan dia memerlukan kita, dia memerlukan bilik. Jadi kita bukan memerlukan dia, dia lebih memerlukan kita. So bisnes ni sebenarnya, bisnes room rental ni bisnes yang paling best sebab bukan kita yang terhegeh-hegeh nak. Mereka yang terhegeh-hegeh nak kat kita. Betul, kita yang pilih. Kan? So macam you punya spa ni, yang datang pun adalah orang-orang yang dia tak payah suruh pun dia suka kecantikan. Betul tak? Jadi dia bisnes yang you tak payah paksa orang beli. Cuma tetaplah kita kena buat marketing untuk orang tahu kita kat mana kan. Cuma isu dia adalah bila you kena buat secara fizikal benda tu. Bukan secara orang kata off the hand. Which is you tak boleh buat benda ni secara automatik tanpa manusia. Itu yang melibatkan manusia sebab you ada pekerjaan secara fizikal kena bersentuhan untuk orang kata proses buat spa tu kan. Tapi dalam room rental you tak perlu pun. Kita ada sistem yang boleh dah auto. Lepas ni kita ada Rentara, My Rentara. You boleh auto check in, auto check out juga. Semua dah on automatic. Jadi register semua dah online saja. So kalau kita gabungkan pula dengan keyless pula, dengan meter pula, dia nak masuk rumah tu pun kita tak payah pergi dah. Dia dah ada kod dia masuk je. Kalau sekarang kita yang nak kena pergi buka, tunjuk kat dia, bagi kunci, betul tak? Betul. So meaning that in future kalau you nak tambah 100 bilik lagi pun sebenarnya you tetap tak ada isu dengan
pengurusan sebab semua dah boleh automatic dah. So, berapa bilik you nak dalam masa 3 tahun ni? 3 tahun ni, sebab KLS ni cakap tadi kan, saya kan buat suka-suka, lepas tu dah KLS datang ni pula, KLS baru siap buat spa ni buat manicure, pedicure, buat facial. Thank you lah KLS datang hari ni kan. Dia yang WhatsApp saya tau nak ni. Bukan saya yang ajak KLS, dia nak datang kan. So itulah, saya macam lagi buka mata. Ya, dah. Untuk meneruskan lagi. Saya pun tak tahu kemampuan saya banyak mana. Tapi saya rasa saya akan teruskan. Teruskan je buat sampai mampu lah. Sampai amount yang saya nak kot. Sekejap lagi kita akan bincangkan kenapa Pak Izzah nak buat lagi room rental dan kenapa you all dekat luar sana kena buat room rental. Okay? Jumpa KLS sekejap lagi.